Dia berbeza lah sebab bergantung pada durasi lah. Bergantung pada Macam durasi lah. telefilm kan sejam. Filem kata sejam lebih. So kos lah. Banyak scene lagi. Banyak scene, banyak lah tambah lagi kos. Lagi banyak kos lah. Banyak kos. Bergantung Untuk dari segi editing, color apa semua tak terlibat lah. Tak pastilah. Sebab edit je boleh je. Yang tu filem, edit cara filem pun boleh sebenarnya. Cuma tayangan je lain. Okay. Untuk Glo TV kan. Alright. So ni side track lah. Sebelum kita pergi, sebenarnya kita nak cerita pasal skrip. Okay. Untuk penghasilan satu-satu skrip tu kan, contoh macam aku tak pernah buat skrip, apa yang aku kena tahu komponen yang kena ada dalam skrip? Maksudnya kalau let's say lah aku buat barang lah barang lah. Let's say lah aku macam buat, aku lebih pada copywriting untuk marketing kan. So kita kena ada hook, introduction, body, call to action. Kalau macam kita buat skrip untuk telefilm kan, apa komponen dia kena ada dalam tu? Kira komponennya jalan cerita lah. First kali sebelum buat skrip kena ada sinopsis tu kan. Sinopsis. Dari sinopsis tu kita kembangkan. Aku dulu bukannya masuk kos belajar skrip pun. Aku tengok contoh-contoh je. Belajar sendiri je. Tengok lepas ni apa. Bila-bila.